Ini nama dia tape maker set. Tape maker set ni boleh buat piping ataupun kun. Siapa tahu kun tu apa? Kun tu kita buat untuk leher. Leher ataupun hiasan. Hiasan pada baju kurung tradisi. Okey. Untuk buat kun, betul. Alright. So yang ni saya nak tunjuk satu contoh untuk akak. Siapa yang selalu beli dekat luar sana tu, beli kun yang dah siap tu, akak tolong cancelkan sebab kita dah boleh buat sendiri. Lebih jimat duit dan masa akak untuk keluar pergi cari barang. Tak payah dah. Barang kita ni memang untuk memudahkan kita semua sebagai tukang jahit. Ni okey. Saya ni saya akan guna untuk saiz setengah inci. Okey, cara guna dia adalah, okey, contoh macam ni. Dia gini kan, kain contoh. Akak lipat serong macam ni. So akak ambil yang serong ni. Tet gitu. Ambil yang serong ni. So dapatlah ini. Tapi kena tengok lebar dia 1 inci. Lebar dia kena 1 inci. Okey, hujung sekali serongkan lagi. Lepas tu yang serong ni akak masukkan ke sini. Lepas ni tak payah dah nak pergi beli dekat kedai. Kun-kun apa semua tu tak payah. Boleh buat sendiri dah kak. Ni akak tolak masuk, tolak sampailah dia keluar dekat sini. Tarik sikit. So, nanti dia akan automatik terlipat dekat sini. Nampak tak tu? Dia akan terlipat dengan sendiri. Lepas tu, macam mana nak buat? Akak iron dia. Iron. Tarik. Tolak macam ni pun boleh. Nak tarik pun boleh. Ikut keselesaan akak. Okay. Guna ni tape maker set ni. Ni dia ada 4 saiz. Rugi kalau tak dapatkan daripada akak beli satu kun tu dekat satu saiz akak. Yang ni ada 4 saiz akak. Boleh guna selama-lamanya. Jangan risau, besi dia takkan karat. Okay. Siapa nak pergi grab? Siapa nak pergi grab laju-laju? Okay. Cepat. Ini Cikgu Ana pakai kain jeans lagi. Kita tengok jadi ke tak Kita tengok jadi ke tak. Cikgu Ana pakai kain jeans. Ni. Okay, siapa nak pergi grab? Yang ni. Dia ada 4 saiz. Satu package ni dia ada 1, 2, 3, 4. Suku inci, setengah inci, 3/4 dan juga 1 inci. Siapa nak pergi grab? Okay, jangan tunggu lama-lama. Cepat. Okay. So inilah hasil dia. Sama tak macam akak beli dekat kedai. Ini kita pakai kain jeans. Kain jeans siap akak kita pakai ni. Okay, ini. Alright, siapa nak pergi grab? Laju-laju. Okay, cepat. Last call. Pergi dapatkan. Okay, pergi dapatkan laju-laju. Ini kalau nak buat untuk leher boleh. Nak buat untuk hiasan pun boleh. Okay. Kalau suku tu nak letak dekat mana? Ini kita memang kita ambil yang pelbagai saiz. Tak kisahlah nak buat sebagai hiasan ke, nak buat untuk apa? Hiasan tahu tak yang dekat baju kurung tradisi dulu-dulu tu, kita buat ikut line yang tepi tu. Yang daripada bahu tu sampai bawah. Apa boleh juga guna yang tu. Lipat je macam ni. Lipat 2 macam ni, terus tindih sekali. Boleh buat sebagai hiasan pada baju kurung tradisi. Nak buat untuk leher boleh. Ni lipat 2, terus jahit je dekat leher. Gitu pun boleh juga. Right, so siapa nak pergi grab? Mudah dan kemas, ya. Dan jimat. Lagi satu, jimat masa kak. Kalau tak kak kena keluar pergi beli ataupun kirim orang. Dan jimat duit, jimat masa dekat situ. Ni, siapa nak pergi dapatkan? Ada 4 saiz dekat sini. Siapa nak pergi grab laju-laju? Okay. Siapa nak pergi grab laju-laju? Jangan tunggu lama-lama.